Adakah Islam benar-benar menyokong kebebasan beragama atau kebebasan itu hanya berlaku sebelum seseorang memeluk Islam? Okey, soalan dia, Islam ni sokong ke kebebasan beragama? Ataupun bila dah masuk Islam, tak ada lagi kebebasan? Check in, no check out. Kan? Okey. Sebelum saya jawab, saudari kita ni, dia dulu nama apa? Juliana binti Muhammad Julaipoh. Nama dia dulu Julaina. Kemudian sekarang nama apa? Lina Kuncamnan. Lina Kuncamnan. Kuntamnam. Dulu nama dia lain, nama dia Muslim. Sekarang nama dia Lina Kuntamnam, nama Siam. Dia datang ke pejabat saya, dia minta surat, dia nak keluar. Ada saya kata apa? Saya kata boleh ke tak boleh? Okey, saya bagi jawapan apa yang saya bagi kat dia. Contoh live ni, contoh. Saudara-saudari sekalian, kita ni macam ni lah, kita semua we are friends. Saya minta semua, kalau ada apa-apa bukan saja di sini, jumpa saya kat jalan pun boleh tanya. Kita manusia ni dia tak boleh, benda yang dia tak faham, dia takkan puas hati. Kita kena tanya orang bagaimana. Islam ni begini. Islam ni dia bukan macam dia macam restoran, you masuk, you pilih-pilih makanan, lepas tu you keluar. Dia tak sama dengan restoran, tapi saya nak cerita apa yang sama, apa yang tak sama. Pertama, kita kena percaya, Islam percaya tak boleh paksa orang masuk Islam. Itu Islam percaya. No compulsion. Tak boleh paksa. Kalau ada orang Islam paksa orang, awak nak masuk Islam tak mau? Awak tak masuk Islam jaga. Dia menyanggahi ajaran Islam. Tak boleh paksa. Kerana iman, kepercayaan, faith, apa yang manusia percaya tu di dalam diri dia. Kalau dia tak percaya, ini warna apa ni? Warna apa? Yang ni lah, yang ni. Yang ni warna apa? Putih kan? Putih. Kalau saya paksa saudara-saudari sekalian, saudara kena percaya ini warna hitam. Saudara percaya tak? Tak percaya. Saya letak satu pistol di kepala, hitam ke putih? Saudara pun kata, hitam, hitam. Tapi itu bukan kepercayaan. Itu keterpaksaan, betul tak? You terpaksa kata, tapi percaya bukan di mulut. Percaya di mana? Di dalam. Maka Islam tak benarkan kita paksa. Kena paksa tidak memberi faedah. Manusia tak akan percaya. Untuk itu, tidak ada paksaan di dalam agama. Sebab tu bila orang nak masuk Islam, kita kena tanya, awak betul ke nak masuk? Ada orang paksa awak ke? Dia kata, no. Nobody force me. Tak ada orang paksa saya. Oh, kata ada orang paksa baru boleh masuk. Kalau ada orang paksa, jangan masuk. Kerana awak tak masuk kerana suka-suka. Masuk kena percaya. Setelah dia masuk Islam, ini masalah. Dia bukan masuk Islam tiba-tiba dia duduk seorang-seorang. Dia masuk Islam, dia masuk ke dalam masyarakat Islam. Dia akan tahu apa yang ada dalam orang Islam. Dia akan kahwin dengan orang Islam. Dia akan masuk dalam masjid orang Islam. Dia akan dapat kedudukan di dalam Islam. Dia akan dapat macam-macam. Dari segi perkahwinan, kekeluargaan, semua ni dia dapat. Kalaulah Islam kata, anytime you boleh masuk dan keluar, orang akan main-main dengan Islam. Saya masuk Islam, saya kahwin-kahwin, saya ada apat semua, saya dah tahu semua apa yang orang Islam, masjid dia apa, saya dapat zakat dia, saya dapat macam-macam, then saya keluar. Besok saya masuk pula kat tempat Islam yang lain pula, saya dapat, saya keluar. Kalau begitu, agama akan jadi mainan. So Islam tak benarkan yang ini. Dia tutup pintu ini. Dia kata tak boleh. Kecuali
Satu orang tu dia keluar, dia masuk, dia keluar, dia diam. Dia tak ada pun gacau kita. Dia tak timbul pun provokasi. Dia memang, dia bawa diri dia dan dia tak ada ambil apa-apa kesempatan sebelum daripada itu. Kalau keadaan itu berlaku, orang Islam pun tak tahu dia punya hal, dia tak percaya sendiri dia, kita tak question dia. Kita tak check. Awak percaya tak percaya? Tak, kita tak check. So, dia dengan hal dia. Dia bawa hal dia. Itu untuk temporary punya jawab, untuk contemporary punya jawapan. Kenapa zaman Nabi Muhammad dulu tak bagi? Okey, zaman Nabi Muhammad tak bagi sebab macam ni. Sebab tadi, dia ada negara orang Islam, ada negara bukan Islam. Apabila Nabi Muhammad membentuk negara dia, orang Islam, protect orang Islam, banyak attacks, serangan-serangan daripada luar menyerang negara itu. Dan orang menggunakan spy. Guna spy. Masuk dalam agama Islam, ambil maklumat macam mana cara nak bunuh orang Islam, nak ambil, nak rampas kedudukan, nak menginayai kedudukan negara orang Islam. So normally orang yang keluar itu daripada Islam, mereka itu melakukan pengkhianatan, treason, dia spy, dia, so untuk mereka itu hukumannya mati. Sebab treason ketika itu semuanya mati. Kalau tidak, dia akan bawa you punya maklumat, dia bagi tahu dekat Rome, dia bagi tahu kat Persian, kerajaan-kerajaan lain, you attack daripada sini. Nabi Muhammad tidur time ini. So, siapa yang tukar agama dia, maka dia dihukum. Kerana keadaan itu. Sekarang tapi kalau ada satu orang masuk Islam, saudara perempuan kita ni, Julaina ni, dia dulu dia tak terima Islam, tapi nenek dia duduk dengan nenek dia, mak dia masuk Islam, kemudian dia tak tahu pun tentang Islam, dia membesar dengan nenek dia sehingga besar, tengok-tengok nama dia jadi nama Islam. Itu je lah. So dia kata dia tak tahu, dia tak pernah pilih pun Islam. Dia datang ke pejabat saya kata oleh kerana you tak pernah pilih Islam, you pun tidak ni, you boleh pergi dengan agama Buddha. Okey tak? Kan? Jadi dia selalu okey dengan saya. Sebab tak ada paksaan. Tapi kalau kita masuk untuk keluar balik yang menimbulkan ketegangan, dia tak akan boleh. Kerana Islam dia sistem. Mungkin ada agama dia pergi ke kuil, pergi ke rumah ibadat, pergi ke gereja, mungkin itu saja. Tapi Islam dia sistem. Dia ada sistem perkahwinan, ada sistem kekeluargaan, ada semua sistem. Kalau awak masuk dalam sistem. Bila awak keluar,